buang 3 command yang pertama ni. Sebab database tu dah ada. Jadi kita tak perlu nak drop database, kita tak perlu nak create database baru dan kita tak perlu nak masuk ke database tu. Okay. Ada drop database ni, kita boleh delete. Create database ni pun kita boleh delete. Dan Chinook auto increment ni pun kita boleh delete. Okay. Dah ready dah? Execute SQL script. Okay, kalau dalam Mac tak pasti button, boleh right click, execute SQL script. Okay, kita try dan dia pun running lah. Dah habis running dah. Bila dah habis running, kita tengok dalam tables. Kalau tak nampak lagi, mungkin kita boleh right click, tekan refresh. Ada tak table? Sepatutnya kita adalah table-table kita tu. Tengok dalam album, ada tak data dia? Ni. Kalau kita expand dekat sini, sini pun dah ada. Artis, ada tak artis? Customer, ada tak customer? Okey. Boleh Kita boleh klik pada diagram dan kita boleh nampak relationship untuk database ini. Okey. Jadi kita tengok ni contohnya customer ni ada relationship dengan employee. Customer dengan employee Kat sini kita nampak support rep ID merujuk kepada employee ID mana satu. Jadi seolah-olah macam dia punya salesperson lah.